Kes rompak emas paling gila Malaysia pernah kena hadap adalah dari geng mamak. Bawa lari jongkong emas value $3 juta dari KLIA waktu hari merdeka. Mereka ambil masa 20 minit je dan tak ada seorang pun yang cedera dalam rompakan tu. Tapi gilanya geng mamak ni hanyalah setitik dari kegilaan Nazi dan Hitler yang rompak emas bank-bank pusat negara jiran dia waktu Perang Dunia Kedua. Hitler rembat 600,000 kilogram jongkong emas. Kalau kita nak bayang lah, untuk angkut semua tu, kita kena guna 30 biji kontainer 40 kaki yang boleh stack sama tinggi 13 tingkat bangunan TRX. Sebab Nazi rompak segala benda daripada sebesar-besar emas dalam rizab bank negara sampailah ke paling brutal lah, gigi emas pun dia rembat dari rakyat negara-negara yang dia jajah. Tapi emas-emas yang dia rompak tu sampai sekarang 80 tahun dah orang cari tak jumpa dia sembunyi dekat mana. Cuma dalam kerakusan dia seronok rompak emas rakyat marahin dalam perang ni, ada 400 gram emas paling bernilai. Dua orang saintis ni berjaya sembunyi daripada Nazi dan Hitler dengan cara paling cerdik dan paling jenis dalam sejarah. Nak faham kenapa saintis ni bersungguh sangat sembunyi emas ni, kena faham dulu macam mana Nazi dan Hitler boleh ada idea gila nak merompak emas negara-negara jiran dia. Lepas kalah teruk dalam Perang Dunia Pertama, ekonomi Jerman melingkup, duit tak laku, import makanan pun kena sekat dengan British sampai rakyat kebulok. Currency drop punya teruk, nak beli sebuku roti kena bayar guna cash 1 troli. Dan tak ada negara yang sanggup atau boleh tolong sebab masing-masing dah habis duit dekat perang. Negara-negara Eropah hampir semua tengah nak keluar dari zaman gelap ekonomi. Tapi yang paling hina Jerman lah, terpaksa berhutang dengan Perancis dan British 33 bilion duit pampasan perang. Lepas terpaksa sign Treaty of Versailles. Ditambah pula kena blok dari ada tentera udara, navy dan kapal selam. Kalau nak training pun kena guna kereta kebal buat daripada kayu. Sebab niat British dan Perancis satu je, nak padam terus Jerman dari bangkit dan boleh fight dalam perang balik. So dari sinilah Hitler dan parti Nazi mula berkempen politik untuk reclaim maruah Jerman yang dipijak British dan Perancis dengan masuk pilihan raya. Dan dia menang. Cuma yang orang tak cerita juga, sebenarnya ekonomi berlaris gila waktu awal Nazi dan Hitler take over Jerman. Benda ni Hitler kena terima kasih dekat jasa Presiden Central Bank Jerman yang Nazi buat naik, yang kemudian jadi menteri dan penasihat ekonomi dah. Hampa boleh try Google, nama panjang dia Horace Greeley Yalmashach. So bila merasa sedap sikit ni, Hitler dah tak boleh duduk diam. Antara benda pertama yang dia buat adalah langgak treaty dengan British dan Perancis tadi dengan buat Air Force baru. So dia buat keluar rancangan 4 tahun persiapan untuk masuk perang. Hitler, dia apa satu ilmu ekonomi pun dia tak tahu. Dia betul awal tu sebab keliling dia ada orang yang betul. Dia purely karisma waktu bercakap je. Dan menteri ekonomi dia mungkin satu-satunya manusia dalam hidup Hitler yang boleh arah Hitler untuk ikut cakap dia. Dan boleh tak setuju dengan Hitler ikut suka. Cara Hitler istihad nak perang pun pelik sikit. Dia beritahu dekat menteri ekonomi dia untuk draft ucapan dekat Nuremberg Party Festival nanti untuk dia boleh beritahu dunia dia nak cut off dari negara luar dan Jerman akan jadi self-sufficient country. Maksudnya, segala benda dari kacang berendi, filato, sampai ke tayar kereta kebal, sayap kapal terbang, dia nak buat sendiri. Tak ada lagi dah import. Ditambah dengan lukanya rakyat Jerman kebuluran pasca Perang Dunia Pertama sebab British dan Perancis buat palat. Rakyat sokong polisi ni. Tapi Hitler mungkin tak cerdik dalam ekonomi, tapi dalam politik dia champion. Dia tahulah menteri ekonomi dia ni mesti banyak bunyi punya. Sebab isytihar self-sufficient country indirectly buat negara-negara lain berjaga-jaga, takut nak berlabuk. Sebab betul-betul signal kepada Jerman bersiap nak perang. So sebelum tu lagi dia dah start kurangkan kuasa portfolio menteri ekonomi dia, si Shah tadi, bagi dekat veteran-veteran pejuang parti dan member-member yang setia dengan perjuangan Nazi untuk handle foreign currency dan emas. Walaupun satu habuk ilmu ekonomi pun tak ada. So instead of ada teknokrat sebagai penasihat yang benar, Hitler ada kaki angguk, yes man dan pengampu. Dan Shah tadi tinggal jadi tulis ucapan je. Dari jaga rizab emas negara, jadi tukang jaga kebun kacang kuda je. Walaupun title dia masih lagi menteri ekonomi. Sebab Hitler tahu kalau terus pecat dia, rakyat akan marah. Sebab Shah hero yang bawa keluar rakyat dari kebuluran dan tak ada kerja. So portfolio untuk hala tuju ekonomi yang sebenar Hitler transfer pergi kat kawan dia, Göring. Alasan Hitler bawa naik si Göring ni simple, untuk rompak emas. Göring bawah dia ada satu unit komando nama Davis Saint-Charles Commando, Foreign Exchange Protection Commando, singkat dia DSK. Nama macam canggih tapi tugas macam Samsung. Rompak, curi dan rampas emas, belian, duit asing dekat bank dan daripada rakyat negara-negara yang dia jajah, dengan bisnes yang banyaknya orang-orang Yahudi kontrol untuk fund kempen ketenteraan dia. Dekat sinilah kisah dua orang saintis Jerman bawa lari sembunyi 400 gram emas paling bernilai tadi dari Hitler dan Nazi bermula.
Hitler selain dia haramkan Yahudi pegang mah, dia juga haramkan mana-mana rakyat Jerman terima hadiah Nobel, hadiah penghargaan untuk saintis-saintis yang bagi sumbangan ilmu yang mengubah dunia. Hadiah Nobel dia main dalam bentuk pingat mah. 96% pingat tu memang pure mah. Dia bukan macam pingat mah Olimpik, 7% je mah betul. Baki tu berat silver. Malangnya waktu perang dunia kedua yang Hitler start tu, ada 2 orang saintis Jerman yang menang hadiah Nobel sebab research mereka dalam quantum physics. So Hitler dengar je berita ni, dia jadi macam binatang Niffler dalam Fantastic Beasts tu. Pantang tengok benda-benda bersinar asyik, mesti mau rembatnya. So saintis ni bawa lari mah tu sembunyi dekat Copenhagen, Denmark. Tengok-tengok Hitler invade Denmark sekali waktu perang dunia. So ada seorang kemis nama Hifsi yang jumpa cara sembunyi mah ni tanpa perlu sembunyi pun, atau simpan dekat mana-mana peti besi. Dengar sekali dia macam ilmu pukau pun ada sikit. Sebab geng DSK tadi dah masuk rumah Hifsi, nampak dah mah tu, tapi dia pun tak ambil. Sebab dia pun tak tahu yang dia pun nampak tu mah. Sebab emas tu dah bertukar jadi ayak oren. Emas dia metal yang tak react dengan mana-mana substance lain, yang buat dia sangat susah nak berubah sifat. So kalau sekali tengok memang semua orang tahu datang tu mah. Kecuali dengan satu solution, nitric acid dengan hydrochloric acid. Hifsi guna solution ni untuk tukar emas jadi ayak oren. Genius. Lepas perang, tim Nobel Foundation dekat Stockholm buat acuan balik jadi rupa medal yang asal. Dan dari 2 orang je dapat medal Nobel Prize. Kemis tadi pun dapat sekali. 2 orang saintis yang berjaya sembunyi mah dari dirompak Nazi dan Hitler ni, seorang nama Max Born, seorang lagi nama James Frank. Cerita ni ada dalam buku Chasing Gold. Cuma kalau Nazi dan Hitler consider perompak mah paling gila, tapi perompak yang paling kejam, paling zalim dan paling tak malu, anak beranak geng ni.